masa depan strategik ni intelektual, intelektual dan juga akademia. Saya ingat sebelum ni kita orang dah bincang lah tentang macam mana masa depan universiti itu perlu dibawa ke lebih depan, tapi dalam masa sama orang dalam staf dalam universiti pun tak ready untuk membawa masa depan tersebut. Jadi apa apa pun saya teruskan, saya serahkan kepada Dr. Ezra untuk memulakan bintangan beliau. Silakan. Oh. Ya. Share slide. Boleh. Ya. Dah. Okey. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan ataupun sama-sama bedah buku yang saya kira agak penting dan agak kritikal untuk kita bawa dan dimasyarakatkan seperti contoh cakap tadi, iaitu sebuah buku yang bertajuk Minda Masa Depan Strategik. Saya diberi hadiah oleh penulis buku ini sendiri, dia selaku guru saya ataupun supervisor PhD saya. Masa saya balik dari UK, saya jumpa beliau. Ini buku pertama beliau bagi saya. Kalau Dr. Zul bagi kita bagi buku-buku yang buku yang terkini, saya tahu setiap buku-buku itu adalah buku menggugah dan setiap buku itu adalah buku yang penting mengikut masa ketika itu. Dan ketika saya pulang pada tahun 2003, ini buku pertama yang diberi beliau untuk saya baca. Dari sini dia akan bagi saya Banyak buku untuk saya baca. Kadang-kadang kalau buku tu tak habis, saya tak jumpa. Saya takut nak takut jumpa. Dan sebagainya, saya daripada saya di UC. Masa tu Dr. Zul menjadi mentor saya dalam mentor-mentee program. Masa itulah saya mula mengenali semua buku-buku yang kritikal ini, hasil daripada pinjaman beliau, buku beliau lah. Saya baca minggu demi minggu dan sebagainya, dan dia memang buku-buku yang menggugah. Dan ketika saya balik, saya beli buku ni. Saya ambil masa lama juga untuk menghadam buku ni, Minda Masa Depan, future studies dalam bahasa Inggeris. Bila saya dapat buku ni, dia tinggal juga saya baca untuk saya garap apakah yang cuba disampaikan oleh buku ni dalam keadaan geopolitik hari ini, keadaan semasa ini, bagaimana buku ini boleh menjadi satu buku yang kita perlu baca, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat awam. Bila saya buka buku ni, pertama beliau telah membahagikan minda masa depan tu dalam kategori pertama, perubahan feature dalam keluar minda, kedua sosio ekonomi, dan yang ketiga minda mahasiswa. Di mana yang saya tengok kesemua ni adalah apa yang beliau sedang lakukan sekarang, ketika mana beliau dulu sebagai pensyarah, pendidik, dan juga sekarang sebagai menteri ataupun ahli politik, dan kesemuanya sedang dan di bawah gerak kerja beliau sampai ke hari ini. So saya rasa beliau agak futuristic. Sebelum dia dilantik, dia dah mapping perkara-perkara yang kita ada banyak isu, tapi ini mungkin isu yang di bawah perhatian beliau dan beliau sedang melakukan dari semasa ke semasa. Untuk sesi pertama, saya akan membincangkan dengan teliti dari aspek minda masa depan strategik. Tadi saya cakap dibahagikan minda masa beberapa kategori. Pertama, minda itu sendiri. Kedua, minda politik. Ketiga, minda mahasiswa. Dan terakhir adalah minda dari sudut sosial, ekonomi dan budaya. Bagaimana kita melihat keempat-empat aspek ini pada masa depan. Penulis menegaskan kita bukan nak menjadi ahli nujum, okey, tapi ada beberapa aspek kategori masa depan yang beliau melihat kita boleh merancang, okey, dan kita boleh predict pada keadaan semasa dan sebagainya. Justru beliau mengklasifikasikan masa depan tu ada 3. Use future, kedua accidental future, dan yang terakhir strategic futures.
Apakah yang dimaksudkan dengan use future? Beliau merumuskan dengan mengambil apa yang Albert Einstein cakap, definition of insanity is doing the same things over and over but expecting the same things. Okay? Atau dalam bahasa keadaan semasa hari ini kita panggil mediocrity. Kita mahu berubah tapi kita mengulang cara dan while we are expecting benda tu berubah. Kedua, accidental, yang mana beliau yang dalam Islam kita ada farad dan qadar, bukan sahaja menyerah pada masa depan, dan kita juga ada tawakal contohnya. Dan yang ketiga, strategic feature. Ini yang cuba beliau bincangkan dalam buku ini, bagaimana kita boleh merancang masa depan dengan strategik dalam aspek politik, mahasiswa, social economy dan juga politik. Okay. Kita benda masa depan strategi dirangkumkan ya bila beliau mula menulis. Antara quotation pertama beliau adalah apa yang dikatakan oleh Malik bin Nabi. Disuggest oleh Toynbee, theories ataupun hasil daripada production theory of Karl Marx. Tapi ia lahir daripada the spirit apa yang telah di-reveal di Gua Hira dulu. Maksudnya wahyu. Itulah di mana dan cara Muslim civilization itu terbentuk. Bila kita tengok kat sini ada sebut Karl Marx. Masa saya di UK dulu, saya di Scotland. Scotland ni di kiri tau. Sebab dia masih menuntut kemerdekaan daripada England. Di bawah SNP, Scottish National Party. Sebab dia nak merdeka daripada England. Jadi orientation dia kiri dan they try to decolonize. Alternatively, dia close to socialism. Sebab tu kita tengok di Scotland ada banyak wacana-wacana sosialis yang dibawakan oleh aktivis-aktivis untuk merangka perubahan. Bila saya pergi ke beberapa wacana yang dibuat di banyak tempat, di gereja dan sebagainya, bila kita tengok perbincangan sosialis tu, dia ada perubahan dia nak buat tapi tak sampai seperti revelation yang kita telah diberitahu. Dia mencuba, contohnya bila capitalism tu adalah centralization of wealth and socialism try to distribute equally, tapi Islam bawakan ihsan untuk kita boleh acquire but we must dispose dengan ihsan. Bila socialism limitkan equally, yang diorang kata equal tu adalah adil, tapi Islam datang dengan membawa konsep ihsan. Acquire as much as possible. So we are not going to prohibit right to gain property, to acquire property, but every of the riches having this responsibility to dispose to the needy, the poor, through zakat, wakaf dan sebagainya. Dan di mana sistem ni dibuild, atau dibina oleh sifat ihsan. Orang nak bagi duit, kekayaan dah kaya ni. Nak bagi duit yang kita dah berusaha sungguh-sungguh ni, tanpa sikap ihsan seperti yang diminta oleh kita, yang nilai yang tertinggi yang perlu kita ada, orang kaya takkan boleh dispose harta benda dia kepada orang susah yang tidak ada kena-mengena dengan dia, yang tidak ada pertalian darah dengan dia, sejumlah harta yang banyak. Benda ni telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah SAW datang daripada kabilah yang apa orang kata bangsawan. Khadijah kaya. Khadijah kaya radhiyallahu anha. Mereka ni semua kaya. Uthman, semua kaya. Sahabat semua banyak yang kaya-kaya. Tapi mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan kekayaan itu telah berjaya distribute, diagihkan. Dan itulah perjuangan baginda Rasulullah SAW membina satu sistem sosio dan ekonomi di mana membasmi kemiskinan dan membina satu sosial ekonomi yang adil dan asas ihsan. So bila kita tengok Malik bin Nabi cakap ni, it's futuristic. Bila kita kata revelation, apa yang kita diturunkan diberitahu oleh Quran dan Sunnah. Dan secondary sources in Islamic law adalah future sources of future studies.
Itu yang dimaksudkan dengan gua Hira di sini. Gua Hira kenapa tiba-tiba dalam gua? Kita punya spirit tu datang daripada gua. Tak, itu menambangkan di situ turunnya wahyu, revelation yang telah menyelamatkan umat manusia sejagat. Itu yang dimaksudkan oleh balik bin Nabi. Dan ketika mana baru-baru ini lewat tahun 20th century, bila mana kajian future studies ni wujud, sebenarnya kita dah ke hadapan dulu. Revelation dah bawa kita ke hadapan. Sebelum kita melalui proses-proses kejatuhan, krisis identiti dan sebagainya disebabkan kolonisasi dan sebagainya, kita telah membina tamadun tu dengan lebih awal. Dan perkara inilah yang kita cuba bawa, penulis cuba bawa dalam penulisan beliau, di mana perubahan atau civilization, reform atau sebagainya yang kita biasa dengar associate dengan atau berkait dengan perkataan-perkataan seperti tajdid, pembaharuan, ni dalam konteks sosioekonomi ya. Kemudian dari segi tanmiyah, pembangunan, seterusnya nahdah, kata-kataan renaissance, taghyir, perubahan, taghyir kan, islah. Ini satu yang selalu disebut-sebut dan popular di kalangan kita, islah, yakni perubahan, reformasi yang cuba kita bawa dalam kita memastikan masa depan kita lebih baik. Islam tak suruh kita statik dan menerima takdir itu sebegitu. Kita ada ruang melakukan perubahan dan maju ke hadapan, dan itu yang cuba diungkapkan dan cuba digambarkan dalam buku ini. Seterusnya, beliau membahagi bagaimana perkara-perkara ni, kita bercakap tentang pembaharuan, yang mana ada beberapa penulisan seperti mengejek-ngejek ya, kalau perkataan dia, can ASEAN think? Bolehkah kita berfikir? ASEAN berfikir ke? Orang bertanya, lihat barat lah, utama karya-karya atau tulisan-tulisan barat yang cuba membawakan mereka itu adalah dominance, pandai dan sebagainya, sampai ada satu buku dan karya, can ASEAN think? Can non-European things? To question whether Muslim or ASEAN or non-European are thinking actually. So these kinds of projections are a part of colonialism and imperialism lah. Dan kita tahu bagaimana cuba merendahkan orang lain sebagai secondary dan kulit putih sebagai yang European sebagai ni lah, dominan dan yang baik. So ini bila ada future studies ni, kita cuba membangkitkan dari kita punya naratif. Barat cuba membangkitkan juga future studies, dan kita ada versi kita punya future studies. Cuma dari segi Muslim thinker, kita ada 2 orang setakat ni yang famous. Nanti kita akan tengok lepas ni tokoh-tokoh yang bercakap tentang futures or Islamic futures. The late Professor Abdul Hamid Sulaiman juga mengkritik keadaan Muslim hari ini sebagai sedang mengalami krisis in Muslim mind. Perkara ini kita boleh tengok daripada kesan dan besarnya kesan penjajahan tersebut. Kita pernah membina empayar-empayar besar, kita jatuh dan kemudian dijajah, dan ketika kita dibebaskan secara fizikal melalui kemerdekaan ini kan, secara fizikal, ketika itu Muslim mengalami krisis identiti, di mana terlalu kuatnya penjajahan tu, Muslim country perlu berfikir nak ikut mana lepas penjajah keluar, nak ikut siapa untuk kita membangunkan negara, ataupun bentuk pembangunan mana yang kita mahu rujuk untuk kita membangunkan negara-negara kita sendiri. Dah merdeka, independent secara fizikalnya begitu. Itu ada perdebatan Syekh Muhammad dengan Al-Ghazali, min huna nabda, dari mana kita mahu bermula. Kemudian dijawab min huna na'alam oleh Al-Ghazali. Ketika Syekh Muhammad berkata dari mana kita perlu bermula, itu kita perlu dicadangkan, kita perlu bermula dari barat. Lihat barat maju begitu dengan bangunan tinggi, dan itu pendefinisian kemajuan yang telah dianjurkan kepada Muslim country ketika itu. Dan tapi dijawab oleh Al-Ghazali, tidak, min huna na'alam, daripada apa yang kita diberitahu di revelation di Gua Hira tersebut. So sehingga kini krisis identiti itu berlaku, sehingga kan saya kira perkara besar yang berlaku di Gaza adalah kuatnya pergerakan decolonization itu, penjajahan itu, melihat kepada hipokrisi barat.
dan melihat runtuhnya tamadun barat itu hari demi hari disebabkan ketiadaan nilai, merosakkan negara orang dan melakukan perang dan jenayah kemanusiaan yang dahsyat dalam peradaban. Itu dikritik oleh Profesor the late Profesor Abdul Hamid Abu Sulaiman. Dan menariknya, penulis mengiktiraf keadaan ini sebagai captive mind yang juga disebut oleh Profesor Syed Hussein Alatas dalam buku Intelektual Masyarakat Membangun, bagaimana terpenjaranya atau terperangkapnya minda kita sampai hari ini, sampai kalau kita nak cari model untuk kita membangun, kita perlu merujuk kepada barat dan sebagainya. Dan benda ini berlaku bila Profesor Syed Hussein Alatas mengkritik, beliau mengkritik pada para intelektual kita. Ini parah ya, bila para intelektual sendiri gagal membebaskan pemikiran dari penjajahan begini, sehingga perlu disedarkan dengan perkataan keras captive minded oleh Profesor Syed Hussein Alatas. Dan hari ini kita masih terus-terusan memberi penerangan tentang captive minded itu melalui wacana-wacana decolonization dan sebagainya. Dan menariknya IUM bangkit secara tunggal ya, dengan tidak dengan mengunjurkan tauhidik ethnology. Tauhidik ni kenapa? Apa perkaitan semua benda ni? Submission is towards oneness, Allah, goodness. Tapi penjajahan, to who we are submitting. So tauhidik prinsipal yang diperkenalkan oleh IUM adalah untuk menyah jajahan manusia dan memberi balik kemuliaan manusiawi itu melalui pendidikan tinggi negara, tak kala semua orang tengah seperti terpukau dengan US ranking dan sebagainya. Dan IUM telah mengorak langkah dengan berani memperkenalkan prinsip tauhidik itu di tengah-tengah orang cuba bercakap untuk maju perlu merujuk kepada ranking-ranking sebegini, colonial ranking dan sebagainya. Dan beliau juga perkara ini juga diketengahkan oleh Jack Goody, di mana menceritakan bahawa Barat itu adalah theft of history, pencuri sejarah, di mana bagaimana mereka mengetepikan peradaban-peradaban orang lain yang hebat dengan menetapkan peradaban mereka sebagai terpaling hebat. Dan keadaan ini dirujuk sebagai pencuri sejarah, theft of history, menggantikan fakta-fakta bagaimana membangunnya tamadun-tamadun sebelum ini, dibangunkan oleh Muslim dan sebagainya, ditolak dan diganti di dalam naratif sejarah, termasuk naratif sistem pendidikan negara. Dan keadaan ini juga, bila kita cakap future colonization, sekiranya kita tidak menangani, kita akan berhadapan dengan situasi future colonization yang disebut oleh penulis. Maksudnya, kalau kita terus membawa perkara ini ke hadapan, ada satu lagi istilah future colonization. Dalam perbincangan tentang future studies, kita ada satu part, if we don't free captive minded, we are going to bring forward future colonizations. Ini menarik, digarap dengan baik dan kemas oleh penulis. Dalam futures thinking, apa yang diunjurkan nak membentuk minda masa depan ni, penulis telah menganjurkan bagaimana untuk kita membina pemikiran masa depan yang sejenis ini. Daripada apa? Beliau menggunakan istilah-istilah yang dipopularkan dalam future studies, future literacy, dan kedua future consciousness. Kalau kita tengok futures literacy ni, kita dah bawa. Dari ayat pertama kita diturunkan kepada kita perintah. Apa? Iqra. Okay? We now it's the situation for us to reclaim all these terms by inserting that we already having this. Okay? Itu adalah satu kekuatan yang perlu diketengahkan dalam future study di kalangan Muslim scholars, untuk kita tidak mengalah dengan sejarah yang telah selama ini mencuri, theft of history yang telah berlaku sebab Barat pun dia dah banyak, dia lagi kehadapan tentang future study, dia ada banyak wacana, dia ada banyak institution, dia ada banyak kehadapan dalam pelbagai aspek dan kehadapan. Muslim hari ini dikenali ada dua. Okay, nanti kita akan tengok bagaimana kita nak counter by inserting, not because we are actually doctrinating, but we are actually putting back
the right something into the right place ya. Bila penulis mencadangkan ada dua cara bagaimana futures thinking itu dibentuk. Pertama dengan membaca, kedua dengan kesedaran civic ataupun kesedaran tentang nilai, hikmah dan budaya. Beliau merujuk perkara ini telah dirangkumkan, dibuat satu paper oleh UNESCO. Okay. UNESCO dengan ada satu di bawah kajiannya, Future Literacy, an Essential Competency for 21st Century. Kajian-kajian yang telah diambil dan di take up the challenge by many think tankers. Kita dengar think tankers. Siapa yang berada dalam think tankers ni, antara sekarang ni antara big business adalah future studies, sebagai aspek politik dan sebagainya. Nanti kita akan tengok sampai ke tahap persenjataan juga kita masuk dalam future studies. Think tanker yang tidak ada nilai lah, kita katakan itu di negara-negara seperti membangun termasuk negara OECD, Amerika Syarikat dan sebagainya. Contoh-contohnya di mana mereka ni berpaksikan kepada this is a big business, futures and foresight oriented thinking to predict, to help many political parties in their country to project country in politics, in social and economics. Malaysia ada banyak think tanker juga. Jadi dan kedua, pembangunan antara aspek pembangunan yang ada dalam future study ini, di mana dalam parlimen mereka sendiri ada satu komiti untuk membawakan future study dalam isu-isu yang dibawa di parlimen. Committee for the Futures. Ini antara-antara yang berlaku yang telah dilakukan di sana. Okay, mari kita tengok apakah perkembangan future studies ni. Saya kira di Malaysia perkataan ni banyak perlu dirakyatkan lagi. Bidang kajian ni perlu dirakyatkan lagi. Sebab ialah salah satu usaha penulis adalah menulis dalam bahasa kebangsaan bahasa Malaysia. Itulah satu usaha yang sangat baik dalam usaha beliau merakyatkan bidang kajian tersebut, bidang kajian ini. Beliau telah menceritakan perkembangan tentang future studies ni ya. Dia ada yang beliau rangkumkan sebagai desired or preferred future. Okay. Apa yang kita nak sebenarnya masa depan, apa yang kita prefer keadaan socio-ekonomi kita. Pertama, development dia bermula daripada tahun 20th centuries. Dia bermula di Amerika Syarikat. Pada mulanya, future studies ni diwujudkan oleh Subcommittee on Technology for America dalam usaha mereka to build inovasi mereka cipta baru yang memberi impak sosial dan ekonomi kepada Amerika Syarikat. Ia bermula dengan mengkaji bagaimana teknologi, inovasi dan reka cipta boleh memberi impak kepada Amerika Syarikat dari sudut ekonomi. Economy factors yang membuatkan kewujudan future studies ni. Dia nak develop, dia nak bangunkan dia punya teknologi untuk didagangkan, kajian dilakukan yang dinamakan future study. Kedua, kemudian daripada aspek ekonomi dan sosial berkembang hari ini kepada melihat dan meramal geopolitik. Mula dari ekonomi dulu, lepas tu geopolitik. Sebabnya, yalah, geopolitik ada kataan geoekonomi selepas itu. Bila mana perkembangan itu berlaku dalam aspek geopolitik, perkembangan tersebut bukan lagi dalam lingkungan institusi ataupun kerajaan, tapi telah bercambah kepada corporation atau syarikat-syarikat korporat dan swasta, terutama dalam isu persenjataan. Geopolitik. Penulis ada satu artikel yang menarik tentang persenjataan, bagaimana geopolitiknya berkait rapat. Boleh rujuk, boleh cari. Di mana setelah berlakunya perkembangan dalam aspek geopolitiknya, semua think tanker ataupun syarikat swasta ni telah, big corporation ni telah mengumpulkan semua teori-teori berkaitan, metodologi berkaitan, konsep berkaitan dan pendekatan yang berkaitan untuk meramal dalam aspek geopolitics. So dia ada kaedah kajian. Bila orang tanya saya kenapa nak buat, perlu ke buat PhD, saya cakap kalau boleh buatlah. Sebab
metodologi tu, kaedah tu akan membantu kita melihat, mengkaji sesuatu. Tidak semestinya untuk bergelar pensyarah, tidak semestinya untuk bergelar pensyarah doktor dan sebagainya, tapi ia boleh membantu untuk kita melihat ataupun mengkaji sesuatu. Kalau sekiranya kita mahu menjadi seorang yang berfikir, bila dia dah kembang ke geopolitik, dia dah start model-model cara berfikir secara masa depan ya. Satunya dia panggil scenario planning, di mana kaedah ini dia cari model untuk dirujuk. Modeling. Kedua, dia forecasting. Model tu bagaimana jangka masa panjang kemudian. Pertama, itu kaedah dia. Kemudian, wacana-wacana berkaitan kemudian wujudnya lepas dah masuk geopolitik, orang baru sedar, okey, kita ada kajian masa depan. Bila ada kajian masa depan ni, orang dah mula berwacana. Okey, dalam bila orang berwacana, selalunya orang akan bermula dengan konsep, teori yang di mana penulis menceritakan sebagai kaedah tradisional. Cari naive prophecy, evolutionary, basically semua pasal konsep. Orang bercakap tentang konsep dulu. Oh, apa benda? Orang bercakap tentang definition. Kaedah-kaedah begitu. Kemudian bila dah berwacana, dia dah mula diinstitusikan. Itu perkembangan dia. Mana hari ini kita tengok institusi kajian masa depan ini tumbuh dengan banyak di merata tempat. Saya akan bacakan yang ada, yang setakat ni ada Amerika, United Kingdom, kemudian Norway, Tunisia, kemudian Kenya, lepas tu kita ada China pada, Arab Saudi, Singapura, Malaysia kita ada. Di mana? Malaysia Foresight Institute. Sweden, Denmark, Perancis, Iran, and Finland. Okay. Ini negara-negara yang ada kajian masa depan dari segi dari sektor kerajaannya mereka. Kemudian bila dah menginstitusikan dia dah mula mengglobalkan dan mengkomersialkan future study itu dalam bentuk think tanker yang seperti saya cerita tadi. Kemudian dan hari ini dari tahun 1990, fasa ketiga, tadi fasa pertama pendekatan berbincang secara teori tradisional, kedua dah menginstitusikan, dan ketiga adalah era neoliberalism and fragmentations of future yang disebut oleh penulis, di mana melihat advancements of future studies and intensification of future study deeper to many field and sectors. That include politics, economy, socials, missionary, weapons dan sebagainya. Dia banyak, dia dah berkembang, bukan saja dia dah berkembang daripada satu sosioekonomi politik kepada sekecil-kecil perkara. Dia dah mula dalam. Okay. Kemudian, okay. Bila kita berbincang tentang sesuatu kajian, introduction kepada yang baru nak mengenal lah, antaranya kita akan pergi ke konsep, perkembangan, kemudian kita akan cari tokoh-tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut. Okay. Di barat terlalu banyak, Muslim kita ada dua yang popular, Prof. Suhail Inayatullah dan Ziauddin Sadar. Okay. Untuk barat ni, saya mulakan dengan barat dulu. Alvin Toffler, dalam buku dia Revolutionary Wealth, revolusi kekayaan ni, dia katakan apa yang dimaksudkan dengan kekayaan pada masa depan nanti bukan lagi wang ringgit, tetapi pengetahuan. Tapi kita dah diberitahu pengetahuan itu adalah berharga. Tapi menurut kajian Alvin Toffler yang meramah masa depan, okay, dia melihat bentuk kekayaan itu tidak akan datang lagi dari sudut fizikal dan sebagainya, tapi ilmu. Okay. Ekonomi yang akan berasaskan pengetahuan, dia meramal masa depan masa itu. Kemudian John Naisbitt, dia akan berlaku era post-industrialization. Kan? Bila Renaissance kita ada industrial era, colonization dan sebagainya. Lepas ni kita akan ada post-industrializations. Present ni terhenti ke sektor industri? Kita tak tahu bagaimana, tapi dia meramalkan akan ada post-industrializations.
dan di mana ada kemudian information society di mana masyarakat berasaskan pengetahuan. Ini akan berlaku. Jeremy dia dah come out dengan satu teori future will, di mana tadi kita tengok scenario planning tu dia mula dengan modeling dan forecasting, right? Tapi kalau Jeremy ni dia tengok visioning dan forecasting. Ada pelbagai cara. Yang tadi kita cari model contoh. Bila saya baca semua ni terlalu teknikal untuk kita bercakap. Tapi saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku hari ini. Bila kita perjuangkan pendidikan percuma, suatu ketika dulu ada Malam Menteri kita pernah perjuangkan benda tu kan, tentang pendidikan percuma. Sebenarnya benda tu dah ada dulu. Tapi disebabkan berlakunya, ikut timeline, berlakunya penjajahan, benda tu hilang, di-commercializekan. Dan hari kita bercakap tentang idea pendidikan percuma, benda tu bukan benda baru. Jadi ketika kita hari ni nak kembali modeling, apakah model pendidikan percuma yang kita cuba bawa? Kita nak tengok negara mana sekarang ni? Ni kan future studies dalam sistem pendidikan negara. Nak ikut Al-Azhar, nak ikut Oxford, nak ikut Cambridge. Pertama, model. Kedua, forecasting. Bila kita dah pilih model kita tu, kita akan buat projection. Bagaimana untuk kita mencapai ke arah pendidikan percuma. Yang hari ni, yang 2 hari lepas dah diumumkan beberapa step forward untuk pendidikan percuma. Kita dapat pada OKU dan siapa yang dapat pendidikan percuma? Yang baru PM maximum. Lupa. OKU kan? Okay. So kita dah mula kita pun mula berkala dia tak disebabkan perubahan itu begitu ya. Dan ketiga, Michio ni ada Michio Kaku dia bercakap tentang futures of humanities. Kan dah banyak aspek sekarang kita dah fasa bukan lagi bercakap tentang geopolitik tapi kita bercakap tentang perkara sekecil-kecilnya. Kalau benda ni masa depannya bagaimana? Antaranya adalah aspek humanity. Untuk Muslim scholars, kita ada Prof. Suhal dan Prof. Ni kan Ziauddin, di mana dua penulis Muslim ni, pertama Ziauddin sadarlah mengetengahkan karya-karyanya seperti Muslim Civilization, Islamic Futures, Post-Normal Times Reader, Muslim Societies in Post-Normal Times, di mana beliau adalah pemula kepada wacana post-normal times ya. Kemudian beliau mencadangkan Islamic Futures. Bila saya tengok benda ni semua, bila khusus Islamic Future Studies ni kan, macam mana saya nak pendekkan? Saya pendekkan dengan slide ni. Sebenarnya Future Studies ni adalah gabungan history, philosophy and civilization. Saya menjadi panel satu forum bulan lepas tentang advocacy dan activism, used as the pillars of global solidarity. Bercakap tentang aktivisme dan advocacy, dari mana kita perlu bermula. Dan saya dengan mencadangkan knowledge lah, nampak macam knowledge. Dan knowledge tu adalah history, philosophy and civilization untuk aktivis-aktivis muda kita kuasai. Sebab yelah kita ada banyak Gen Z led protes sekarang kan. Kita akan sentuh benda tu. Tapi sebelum protes tersebut, kita perlu menggarap history and philosophy civilization. Kenapa? Lalu apa? Dia persoalan yang diwujudkan oleh Bakhruddin Yusuf Habibie. Patutnya minggu lepas. Tak wakil. Okay. Apa tadi? Saya tertarik dengan satu persoalan yang dibangkitkan oleh Bakhruddin Yusuf Habibie ketika dia buat S3-nya di Jerman, ketika PPI Jerman dari Aceh. Beliau berbincang tentang masa depan Indonesia, sebab orang masih kita dah mereka, dan persoalan yang dilontarkan oleh Bakhruddin Yusuf Habibie, Pak Habibie, selepas mereka itu apa? Jadi selepas protes apa? Jadi aktivis muda perlu menggarap history, filosofi dan civilization. Kerana ini adalah essence of future studies, yang mana tadi kita dah termkan dalam perkataan-perkataan yang very technical, tapi sebenarnya berasal daripada penguasaan history, filosofi and civilization dalam membina masa depan. Penulis kedua, Suhail Inayatullah, Profesor Suhail Inayatullah, kita punya chairman kan.
Future Studies, Method, Imaging Issue, Issue and Civilization Studies. Okay. Ni antara karya-karya besar dia. Dan beliau adalah yang pelopor bagaimana untuk kita membaca future study melalui casual layered analysis. Ya. Casual analysis ni bagaimana? Susah. Adalah satu analisis yang popular to expand market, pasaran. Ini antara sumbangan-sumbangan pengkaji-pengkaji atau pemikir Muslim dalam kajian masa depan for future studies. Okay. Saya hari tu Dr. Fadilah ada bentangkan dalam Muktamar ABIM. Okay. Dalam menyediakan kita punya pemimpin muda, pimpinan-pimpinan muda kita, kepimpinan, apa antara yang perlu digarap selain perkara ini adalah kemahiran minda masa depan tersebut, yang mana penulis telah simpulkan sebagai insight, kemahiran untuk tengok masa lampau, semasa dan masa depan, dan oversight, pemantauan. Ini ada 4 skills yang mana saya akan rangkumkan dalam analogi selepas ini. So method studies, kita ada banyak method. Kita tengok future triangles, macro history, imaging issue. Macro history macam mana kita melihat sejarah secara besarnya yang apa yang berlaku untuk kita meramal masa depan. Hari ni orang cakap, kenapa nak tengok perbincangan Instag dan sebagainya? Kenapalah para intelektual kita masih katanya apa? Berdongeng dengan sejarah, falsafah dan peradaban. Apa pentingnya? Ada beberapa aktivis. Kenapa nak bercerita dengan dalam tentang history, filosofi and civilization? Kerana ia sangat berkait rapat dengan cara kita menganalisa masa depan. Dan perkara-perkara yang berbagi hari ini. Itulah emerging issue, future will, yang tadi kita telah terangkan, SAKAR, casual layered tadi terangkan, integrated scenario. Scenario, visioning and, dia ada satu lagi cara method, selain modeling, kita ada visioning. Ni apa, kita bermimpi ya, visioning, ataupun kita kita visionkan benda tu, kita nak benda tu, kemudian kita backcasting. So, ada antara 3 cara yang dikatakan. Saya nak rangkumkan apa yang saya cakap tadi ni dalam keadaan yang very technical dan very, future studies is using technical terms, semua benda ni lah tadi dalam perbincangan mengenai politik yang dibawa oleh penulis. Dalam ni penulis mengkritik melalui beberapa revolusi, dan antara yang difokuskan adalah Arab Spring. Kita melihat bagaimana keadaan revolusi Arab Spring tidak pun memberi kesan yang signifikan. Saya tidak mahu disregard, mengetepikan ini, tapi kita bercakap tentang perubahan struktur. Saya selalu cakap dalam kelas saya, perubahan struktur yang mana telah dibincangkan oleh Ibnu Khaldun. Okay. Apakah perubahan, bagaimana membuat perubahan struktur ini, dah revolusi, dah banyak revolusi sebelum ni. Arab Spring masih dalam keadaan colonized lagi. Okay. Masih dalam keadaan corrupted system dan sebagainya. Disebabkan itu penulis menekankan intellectuals revolution, buku Dr. Zul sebelum ni, di mana menegaskan perubahan itu bermula dari minda, intelek, dengan mengambil quotation dari apa yang dicakapkan oleh Rumi. Hari ini kita nak ubah semua benda, tapi sebenarnya sebelum ni kita nak ubah semua benda, tapi hari ini kita nak mengubah diri kita. Ini bermula daripada diri kita, intelek kita, mind kita. Tapi dari mana kita bermula? Ini adalah garapan-garapan ilmu yang perlu kita kuasai ya. Yang mana telah berlaku hari ini lagi. Ini itulah bila saya bercakap dengan aktivis muda ni hari tu, sebelum US Foreign Policy Council keluarkan satu statistik Disember 2025 tu, hari tu 11 negara telah digulingkan kepimpinan dia atau Perdana Menteri ataupun ahli politik dia melalui Gen Z led protest. 11 kan, kemudian campur Bulgaria jadi 12 lah. Bulgaria. Bulgaria lepas tu. Bulgaria jadi 12. So US dah kaji, okey, nampak. Protes tak apa, kita dah revolusi Arab Spring protest ni dia sedang berulang.
Tapi kalau kita lepas protes ni, sistem yang kita ganti adalah sama ataupun orang-orang yang kita letak tu adalah orang yang berpegang pada sistem yang sama, yang mempunyai minda dan intelek yang sama, adakah perubahan substansial itu akan berlaku? Disebabkan itu saya menegaskan tentang sejarah. Antara perkara kedua yang contoh kedua yang saya bawa adalah kita pernah ditunggang dalam isu-isu hak asasi manusia di mana kita diretorikkan bahawa ialah ada berlaku pencabulan hak asasi manusia di Muslim country dan sebagainya. Kemudian mereka muncul sebagai champion dalam isu hak asasi. Tapi hari ini telah dibuka benda tu semua, telah dijelaskan oleh Gaza betapa itu semua adalah hipokrasi. Kita pernah ditunggang. Salah satu peringatan saya kepada generasi muda, terutama Gen Z ni, kalau protes ini juga akan ditunggang. Tapi baru-baru ini Iran berjaya di counter back kan? Di counter balik. Generasi muda dia berjaya, propaganda yang telah berlaku tu berjaya kan ada actually the protest was actually planned kan? Tapi berjaya di counter oleh rakyatnya sendiri. Saya bercakap tentang isu campur tangan negara asing dalam akhirnya mereka menggunakan timeline perubahan protes ni hanya untuk kepentingan mereka juga pada hari ini. So kalau ada 12 protes hari ini, bagaimana untuk kita memastikan perubahan struktur itu berlaku, kita perlu faham tentang history, philosophy and civilization, modeling. Okay, lepas protes, turunkan ataupun bagaimana melalui pihak rakyat dan sebagainya, bagaimana pula nak membangunkan negara. Saya dah quote tadi apa yang dikatakan oleh Bakhruddin Yusuf Habibie, Pak Habibie selepas Merdeka. Justru apa? Melalui modeling, forecasting, visioning, backsetting dan sebagainya. Ini yang telah digarap oleh Future Studies. Jadi untuk menyediakan ekosistem yang baik untuk generasi muda atau kepimpinan muda hari ini, kita perlu garapkan history, philosophy, civilization dan ini sebagai satu Future Studies. Untuk mereka melihat geopolitik dan geoekonomi, bukan sahaja protes. Saya tidak nafikan tentang perjuangan-perjuangan protes dan sebagainya. Saya rasa Gen Z ni sangat, bila saya masuk kelas saya rasa macam I feel privileged and happy to see them because saya harapan tingginya kepada mereka itu untuk melihat melakukan perubahan struktur itu. Sebab mereka ni kalau dia lipat terus semua kan. Dia kalau milenial dia masih ni kalau dia tak nak, dia tak mau, dia cakap tak mau terus. Itu Gen Z yang saya, kalau dia nak cakap dalam kelas, cakap. Itu satu perubahan dalam sistem pendidikan kita yang perlu kita terima, tapi kita perlu melorong itu dengan memastikan mereka benar-benar melakukan perubahan struktur, tidak mengulang sejarah dengan menyediakan ekosistem Future Studies ini, okay, di tingkat pengajian tinggi negara. Dan akhir sekali lagi saya ingin bawa apa yang dibawa oleh UIUM. UIUM dalam menyediakan Future Studies ni telah membawakan projek visi 2077 yang diilhamkan oleh the late Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Kamal Hassan, okay, dalam menyediakan naratif baru untuk Malaysia untuk menerajui kebangkitan Islam pada abad ke-16 Hijrah. Ini saya kira salah satu Future Studies dan UIA menerajui dengan projek begini, dan diharap universiti lain dapat melihat perkara ini bersama supaya kita dapat menggabung tenaga dan kepakaran, kekuatan kita bersama dalam memastikan Malaysia terus maju dan menjadi peneraju kebangkitan Islam menjelang abad ke-16. Akhir kata, ia bermula dengan seperti Malik bin Nabi cakap, revelation, antaranya Iqra, baca, read, okay. Dan pastinya bila melalui revelation, perkara pertama adalah penjajahan decolonize. If you keep using the same knowledge or the same system being colonized, the same knowledge being colonized, we are not going anywhere. That's a part of Future Studies I have mentioned just now. I think that's all from me. Alhamdulillah, terima kasih kepada tangan daripada Nazirah. Banyak tu, hampir 50 minit juga. Dengan walaupun dengan guna Minda pun Macam YB Menteri, dia YB Menteri kan nak dia akan buat macam YB Menteri. Sama. Minda dan juga cara
uh, cara perbincangan tu kita jelas lah nampak daripada awal sampai akhir, walaupun itu pun baru 3 minda kan. Satu. Dalam proses minda. Satu yang politik tu satu sikit saja. Oh, okay. Jadi itu pun kata macam baik. Kata sikit je jadi. Ya, ni 20 muka surat 50 minit. Okay. Baru sikit. Itu pun kira banyak lagi perbincangan tu. Jadi saya ingat ini satu contoh di mana buku ni perlu dibaca lah. Jadi kita buat ilmi ni satu tujuannya adalah tujuannya untuk kan untuk kita kata, okay, aku dah datang diskusi ni tak boleh baca buku tu, tak. Tujuannya adalah supaya kita boleh semangat untuk habiskan baca buku yang bagus lah. Dan juga kadang-kadang buku yang bagus juga kalau dah baca pun kita perlu baca balik. Itu kita perlu jadi. Baik, ada tambahan ke Dr. Dia kenapa dia tak habis ni? Kalau Zoom ada bawa. Dia tak Balkis. Balkis dengan Abang Farid ada ni nak tambah apa kejap? Kenapa dia tak keluar? Dr. Farid tak? Dr. Farid Faiz. Bukan Dr. Farid, Abang Farid. Farid selalu yang sudah datang. Oh ni. Okey. Tiada tanya Dr. Hajirah. Tiada, takkan tiada je. Abang Farid. Assalamualaikum. Ada ni kan? Dengar kan? Dengar ke Tuan? Tak maaf lah. Abang tak dapat ikut daripada awal. Tapi Alhamdulillah dekat ujung dapat sekilan. Tapi terfikir pula bahawa mungkin susulan daripada ni, saya terfikir bahawa buku membangun masa depan strategik ni dan buku yang Syazwan buat sebelum ni iaitu Rethinking Ourselves, malah dengan membangun negara madani, buku Datuk Seri Anwar. Rasa 3 buku ni boleh kita jadikan tapi lebih penting yang menarik penulis buku ini yang kita bincang hari ini dan buku penulis PMX, dua-dua penulis ni sekarang ni sebagai tim kabinet kerajaan. Jadi yang menarik kita boleh juga jadi penelitian dan kajian teruslah bagaimana Dr. Zul sendiri menterjemahkan apa dalam buku beliau. Dia kepada terutama sekali Kementerian Agama lah. Sebab menarik dalam dia punya keputusan awal pun dia bicara soal membangun minda strategik, buku Rethinking Ourselves tu dibuatkan juga dalam Kementerian Agama. Jadi seorang agamawan membicarakan soal post-normal thinking dan membicarakan soal future. Sebab sebenarnya hujah-hujah futurist ni dan hujah Dr. Profesor Zia pun ialah orang agamawan suka lihat, suka nostalgic. Kita membicara sama ada masa semasa ataupun yang lepas. Sedangkan banyak tulisan seperti Zia hujah kan, kita bicara soal akhirah, kita bicarakan soal pelaksanaan Islam, semua itu boleh kita laksanakan more future thinking. Jadi future thinking ni tak begitu sangat minda berfikir cara depan, malah minda strategik ni kurang, malah rasa kurang di kalangan agamawan lah. Jadi ingat doktor, dengan adanya penulis ini sendiri membicarakan soal masa depan, cuma dia anak ikut Dr. Zul ni awalnya lebih dengan Sohail. Mungkin sekarang ni dia dengan Dr. Zia boleh lebih banyak sikit dia manfaatkan. Cuma saya tertarik dalam buku Dr. Zul ni pun bicara soal post-truth, post-normal. Cara peribadi saya rasa perbicaraan mengenai post-normal thinking dan post-truth ni elok kita perbanyakkan, kita wawarkan di kalangan ni lah. Sebab nak bawa perubahan, saya memang bidang change dalam, jadi scenario thinking, scenario planning ni bukan baru dalam dunia korporat. Tapi dalam dunia yang buat strategic planning, mereka masih rancang 3 ke 5 tahun, kemudian dia sampai kepada KPI, turun sampai kepada jabatannya KPI, turun sampai kepada individual, kita panggil Key Performance Index. Sedangkan scenario planning melihat lebih menjangkaui. Dia melihat apa kalau kita plan pun, suddenly dia ada worst case scenario, apa kita nak buat.
Kalau best case scenario, macam mana kita nak capai preferred future, tapi preferred future tu mungkin tak capai. Kalau tak tercapai, apa nak trigger kita untuk mengambil plan B, plan C? Kita panggil kita punya alternative plan. Jadi scenario ni lebih mengambil kira apa kita panggil possibilities. Sebab tu bila kita sebut Alvin Toffler semua ni, mereka membicarakan soal masa depan yang mungkin kita tak terfikir. Sebab tu bila Ana rasa dalam tulisan Zia dengan tim dia mengenai the future Muslim in the post-normal times tu, Muslim society in post-normal times, mereka membicarakan future, first tomorrow, second tomorrow dan third tomorrow. Masa depan yang ada yang mungkin kita boleh extrapolate, kita boleh buat jangkauan sebab kita familiar, tapi mungkin masa depan yang kita tak jangka boleh berlaku. Sebab tu dia panggil Black Swan. Black Swan tu benda yang kita dah swan biasanya kita biasa dengan warna putih, tak tahu ada black swan, maka kita tak terfikir. Dan dia bincang juga soal black elephant. Black elephant ni benda yang kita dah ada depan kita tapi kita tak mau bincang. Kita panggil apa? Elephant in the room. We know the issue, we know the problem, tak bincang. Bila tak bincang dia jadi black elephant, berlaku benda yang kita tahu bahagian-bahagian tapi kita tak bincang secara terbuka. Sebab tu orang bicarakan COVID-19 tu, is it a black swan atau black elephant? Kalau black swan tu mana kita tak fikir sama sekali, tapi sedangkan black elephant, benda tu kita boleh ada maklumat tapi kita tak bincang. Jadi sebab tu banyak juga menghuraikan, merumuskan kita masa depan COVID-19 tu sebenarnya ialah black elephant. Kita dah tahu dengan kes Ebola, dengan kes Nipah, semua tu dah ada banyak insiden dan malah Bill Gates membicarakan soal kemungkinan jadi berlakunya COVID-19. Tapi masyarakat lewat buat persiapan, kerajaan lewat, jadi berlakunya COVID-19, semua kita, seluruh whole world. Jadi daripada situasi yang sebenarnya boleh kita ambil tindakan, kita tak ada persiapan. Kemudian yang ketiga, grup Zia ni membicarakan juga black jellyfish. Black jellyfish ni benda berlaku yang kita tahu sikit-sikit tapi dia orang jellyfish yang kecil-kecil ni datang sekali, dia converge, dia menjadi lebih besar. Contohnya macam Sheraton Move tu kita tahu ada berlaku banyak-banyak insiden tapi tak ada orang nak ambil ni, tak ambil kisah. Tapi bila mereka berkumpul di Sheraton, lakunya jatuhnya kerajaan. Jadi benda macam ni dibicara dalam dia panggil the three metaphor ataupun yang digunakan sebagai contoh lah. Jadi membicarakan mengenai kemungkinan berlaku future ni jarang diamati oleh pimpinan dan juga oleh masyarakat Islam lah. Sedangkan future thinking ni atau minda masa depan, tapi istilahnya strategik yang ditulis Dr. Zul tu amat penting. Kita tak boleh fikir masa depan seperti biasa, kena lebih strategik, secara proaktif supaya kita buat siap siaga. Sebab tu Anwar bicara buku Bangun Negara Madani itu sebenarnya ditumpu untuk generasi sekarang masa depan. Siap siaga menghadapi masa depan yang tidak menentu. Dan sebab tu Dr. Anwar Ibrahim ni dia biasa dengan sebab dia tulis buku Menangani Perubahan sebelum dia tulis buku Membangun Negara Madani, dan selepas tulisan buku kita panggil Asian Renaissance. So saya rasa sebagai rumusan eloklah kita sebagai golongan muda melihat buku Datuk Seri Anwar, buku Dr. Zul ni sebagai bahan yang sangat-sangat penting mencipta masa depan untuk generasi masa kini. Kerana tulisan mereka ni walaupun semi-akademik tapi dia membicarakan soal masa depan. Jadi makna golongan muda perlu juga berbicarakan how to think in the future dan persiapan kita menghadapi masa depan yang lebih tidak menentu. Wallahualam. Itu Ana punya. Tapi menarik, minta maaf lah, Ana sebenarnya nak dengar juga konten dia. Yang tarik dalam tulisan Dr. Zul ni, dekat ujung dia berbicara puisi untuk agamawan. Sebab dia ada 50 kan. Untuk agamawan. Ada aspek social ekonomi macam sebab sentuh yang last kali ada puisi untuk agamawan lah, sebab mahu mengajar agamawan berfikir. Mungkin boleh baca tak? Tolong, saya ni ada masalah sikit cakap. Kalau boleh baca puisi itu supaya kita semua amati. So menarik seorang agamawan menulis
mengenai masa depan dan dia buat puisi ni. Dia berbicara pada agamawan. Boleh. Boleh, terima kasih. Wallahualam. Boleh Tuan Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Siti minda agamawan. Ha. Agamawan sering menyeru ke arah perpaduan tetapi merekalah menjadi punca perpecahan. Agamawan sering menyeru kepada perubahan tapi merekalah yang anti perbaharuan. Agamawan sering mengajar erti kedermawanan tetapi merekalah yang kejeput dan bakhil. Agamawan sering bercerita mengenai pengorbanan tetapi merekalah yang licik dan lari dari perjuangan. Agamawan sering mengajak manusia kepada kebenaran tetapi merekalah yang melakukan pendustaan. Agamawan sering mengingatkan agar menjaga amanah tetapi mereka yang selalu khianat. Agamawan sering menasihatkan mencintai akhirat tetapi mereka lah yang mengasihi dunia. Agamawan sering mengingatkan membaca surah Al-Ahzab tetapi mereka yang tidak menempati masa. Agamawan sering menyeru agar berbicara perkara besar tetapi mereka yang suka berbahas soal furu'. Agamawan sering menyeru agar berjiwa besar tetapi mereka yang tidak berlapang dada. Agamawan sering menyeru ke arah perdamaian tetapi mereka yang mencetuskan perbalahan. Agamawan sering mengajak untuk menghidupkan sunnah tetapi mereka yang meninggalkannya. Agamawan sering menasihatkan supaya berakhlak terpuji tetapi mereka yang buruk akhlaknya. Agamawan sering mendabik dada tentang keberanian tetapi mereka yang dayus dan pengecut. Agamawan sering menasihatkan bersangka baik tetapi mereka yang memandang serong dan memburuk sangka. Agamawan sering berbicara mengenai dakwah dan hikmah tetapi mereka yang tidak ramah dan suka marah-marah. Agamawan sering mengajar agar beradab dan berbudi bahasa tetapi mereka yang tidak sopan kata-katanya. Agamawan sering mengingatkan bahawa jijiknya rasuah tetapi luar biasa kerana kadang-kadang ia bertukar menjadi derma dan dahsyat. Agamawan sering berbicara mengenai jiwa dan minda merdeka tetapi mereka lah pemikirannya yang masih terjajah. Agamawan jiwa merdeka, kezuhudanmu sebahagian kehidupan. Akhlakmu mencerminkan ajaran Al-Quran. Kata-katamu benar-benar mengisahkan. Pemikiranmu sentiasa menyegarkan. Keikhlasanmu dapat dirasakan. Tutur katamu menjadi pedoman. Janjimu sentiasa dikotakan. Tingkah lakumu menjadi tauladan. Keilmuanmu bukan untuk kemasyhuran. Ibadahmu bukan untuk pertunjukan. Perdebatanmu membawa perdamaian. Hujahmu menyelesaikan permasalahan. Bacaanmu menjadi ikutan, nasihatmu memberikan ketenangan. Pandanganmu sentiasa mengutamakan kebenaran, masamu hanya diperuntukkan untuk kebaikan. Kehidupanmu sangat dekat dengan Tuhan, hanya Tuhan yang kau takutkan. Alhamdulillah. So, saya ingat ni satu puisi yang macam puisi apa? Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri yang Ustaz Siddiq selalu betul lah. Saya mengingatkan saya style tu mungkin Dr. Zul cuba recreate balik lah kan style tu. Jadi Abang ni Syazwan, abang tengok dia ialah apa? Dia membicarakan juga dalam tu future thinking sebab dan juga post truth dan juga contradiction, orang agamawan yang sepatutnya jadi model tapi sebaliknya tidak. Jadi macam mana nak corak masa depan kalau kita sendiri tak dapat menjadi contoh dan model? Satu. Yang kedua, kalau kita tak bicarakan masa depan akhirah, macam mana kita nak cerita masa depan? Jadi banyak penyanggahan di kalangan agamawan yang perlu dibetulkan. Sedang agamawan patutnya ke depan menjadi contoh. Jadi ini ialah contradiction dan keluhan seorang yang juga sebenarnya Dr. Zul ni boleh dua-dua bidang, agama boleh dan dia Arab boleh, English boleh, Melayu boleh, jadi dia lebih futurist lah, wallahualam. Terima kasih. Terima kasih Abang Farid atas perkongsian sangat banyak tu. Lepas ni mungkin Abang Farid pun boleh bawa buku lain juga. Social economy tak tentang tu. Jadi boleh sambung lah, boleh bagi cadangan. InsyaAllah banyak lagi buku ni kita boleh bincang tebal kan. Jadi saya ingat bagi ruang pada Zirah untuk respon dan juga mungkin bagi penutup lah untuk sesi kita hari ini. Okay. Bagi penutup, pertama bila saya tengok semua yang dicadangkan dan digarap dengan baik oleh penulis, beliau sedang lakukan dalam portfolio beliau hari ini. Dan saya melalui beberapa artikel yang dihantar ke DPP juga dalam aspek social ekonomi menggesa untuk disegerakan
harus perdanakan wakaf untuk kita jadikan aktiviti sosial dan ekonomi pada ni. Okay. Tapi berbalik kepada apa yang tadi yang saya cakap tadi, semuanya bermula dengan satu minda yang jelas tentang asas ilmu yang perlu digarap untuk kita merangka masa depan yang strategik. Masa depan ni banyak strategi tak strategik. Dalam sosioekonomi Malaysia hari ni bagaimana? Kita ada beberapa model tadi untuk future studies. Dari dah aspek sosioekonomi yang juga menjadi bidang saya, terutama dalam bidang wakaf. Besar harapan saya untuk melihat wakaf hari ini diarus perdanakan sebagai satu financing mechanism for public infrastructure. We are doing it step by step now. Kita lihat progresnya, tapi alternatif ataupun satu model ekonomi selepas public and private partnership yang hari ini dilihat tidak cukup, tidak mampu untuk menangani aspek ekonomi dan sosial. Dan akhir sekali, saya mahu menggunakan ruang yang ada hari ini untuk mendoakan supaya YB Menteri dapat melaksanakan segala yang distrategikkan dalam buku ni dan apa lagi yang menjadi keperluan dalam portfolio beliau di masa hadapan. Terima kasih. Dari offer dari pegawai ya. Ada tu. Tak ada. Saya tidak terlibat politik hari ini. Okay. Terima kasih banyak kepada Dr. Azira atas kongsian hari ini, insyaAllah. Banyak lagi buku-buku yang kita boleh bicarakan pada tahun 2026 ni tentang ni. Jadi kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.